topik seterusnya. Okey. Ini perbincangan topik terakhir kita dan ini kisah sebenar Malaysia yang ditenggelami oleh kekecauan politik. Kan, dan ini soalannya besarnya di sini, adakah Malaysia sebenarnya dalam krisis ataupun kita cuma tenggelam dalam kekecauan media sosial. Ini kita akan report ni berdasarkan satu artikel yang ditulis oleh Datuk Seri Wong Chun Wai, seorang tokoh wartawan negara dan pengerusi Pertubuhan Berita Nasional Malaysia bernama, yang menyebut satu benda yang menarik. Demokrasi ni memang bising, tapi social media ni lagi bising. Kalau kita perasan, kan, semasa kita scroll media sosial ni, seolah-olah Malaysia ni negara yang hampir gagal. Politiknya huru-hara, ekonominya runtuh, semua teruk lah, ringgit teruk, macam nak collapse lah kan. Sebab tu kadang-kadang orang panggil dia doom scrolling. Oh yes. Kan. Tapi kalau kita tengok data ekonomi, ceritanya lain. Pelaburan masuk berbilion atau beratus bilion, pengangguran kami agak rendah dan ringgit semakin lama semakin kuat. Betul. Kan. Jadi setiap minggu kita ada krisis politik, krisis kaum, krisis agama, krisis ekonomi, krisis tata kelola, krisis rasuah, macam-macam lah. Macam Malaysia ni tak pernah aman, tak pernah okey, tak pernah relax, tak pernah chill kan. Kan, jadi kita kena tengok ataupun kita tahu realitinya Malaysia baru keluar dari satu tempoh politik yang sangat tak stabil di antara 2018 sampai 2022 lebih kurang. Kan, dalam satu penggal tu 3 Perdana Menteri. Kan, penat yang di Pertuan Agong nak panggil Perdana Menteri untuk angkat sumpah ni. Kan, dan sekarang makin stabil, tapi naratifnya sebaliknya lah. Jadi saya nak tanya Fatin dengan Aiman sekarang ni, adakah media sosial ni sebenarnya memberi gambaran sebenar apa yang berlaku di Malaysia atau di dunia, atau media sosial ni memang suka melebih-lebih atau exaggerate masalah yang berlaku pada hari ini, semalam atau minggu lepas? Kalau saya boleh mula dulu. Sila. Apa yang berlaku kat media sosial tak pernah menggambarkan apa yang keadaan sebenar negara. Tapi itu sedar macam YB pun sebut tadi, dari sudut ekonomi, ringgit dan sebagainya, kita berada di landasan sangat baik. Ringgit dah hampir dalam 3.8 dan sebagainya. Ekonomi stabil. Saya rasa suku takhir 2025 kita GDP kita naik kepada 6.1 ke 6.2, saya lupa, 6% lebih kurangnya. So itu nampakkan ukuran sangat baik. Melebihi unjuran lah. Lebih unjuran. So dari sudut employment, masuk pekerjaan tu meningkat dan sebagainya. Tapi satu perkara yang saya selalu bahas tentang media sosial ni, media sosial ni satu tool baru, kita sebut dalam zaman 10 tahun, 20 tahun. Dia tak akan menggambarkan kisah sebenar, tapi dia boleh pengaruhi sentimen semasa. Ini perkara yang penting kita perlu ingatkan. Di saat let's say kita ada 10 perkara baik, 10 perkara baik, tiba ada satu perkara tidak baik yang tak ada apa pun, benda kecil, tapi bila dibesarkan dia akan menutupi 10 perkara baik tu. Itu perkara yang kena tengok. Sebab itu perkara yang penting, sebab secara sifatnya berita baik ni semua orang terima. Okey, ini penting. Saya lupa siapa buat artikel ni. Perkara baik semua orang terima, tapi perkara tidak baik orang suka sebarkan. Ini menarik tentang media sosial. Perkara baik orang terima, okey, naluri like manusia. Like salah, tapi perkara tidak baik orang nak sebarkan. Ini perkara yang saya rasa bahawa perlu perbincangan yang lebih mendalam. Sebab saya pernah bincang dengan beberapa pimpinan. Tugas besar kita sebagai parti keadilan bukan hanya menceritakan apa yang berlaku, tapi bagaimana kita juga memandangkan masyarakat untuk lebih faham tentang isu-isu ni. Sebab perkara besar dalam demokrasi ni bukan kita menentukan siapa betul atau salah, tapi bila kita memandangkan rakyat boleh tentukan mana betul dan mana salah. Tanpa kita merisaukan ataupun perlu kita risau apa yang berlaku di media sosial, supaya rakyat tu boleh menilai sendiri. Ini benda penting bagi saya. Okay, Fatin nak nambah sikit? Fatin ringkas lah. Macam social media ni hanyalah satu alat medium untuk komunikasi. Sebab kata peribahasa, banyak udang banyak garam, banyak orang banyak ragam. Okay. Bila dah ramai sangat orang menggunakan media sosial tu. Jadi dia bermacam-macam jenis orang. Betul. Jadi ada yang terbawa-bawa emosi, dan bila terbawa-bawa emosi dia mudah mempengaruhi orang lain. Kita manusia memang orang kata kita mudah beremosi. Betul. Jadi itu adalah satu sebab kenapa benda kecil tu boleh dibesar-besarkan padahal tak ada apa benda pun. Macam krisis tu boleh diselesaikan, tapi bila banyak sangat orang bercakap, dia jadi orang kata dia create anxiety, dia create satu orang kata sentimen atau kata trendnya FOMO. FOMO, trend yang FOMO. Orang tak terlepas nak juga sebarkan. Yang menyebabkan benda tu dibesar-besarkan.
Itu je lah. Okey, ada satu poin menarik dalam artikel ini. Beliau Datuk Seri Wong Chun Wai berkata masalah media sosial ni bukan kerana kritik. Kritik memang penting dan sihat dalam demokrasi dan dalam komuniti. Masalahnya ialah algoritma suka kemarahan, sensasi dan provokasi. Maksudnya apa? Kalau awak marah, bagi viral. Kalau awak buat analisis panjang, orang tak suka baca, orang tak suka tengok. Jadi naratif negara dibentuk oleh emosi yang paling kuat dan bukan fakta yang paling tepat. Dan selalunya emosi paling kuatnya ialah ketakutan, kerisauan dan juga amarah. Kan? Kalau nak tahu pasal algoritma ni, dia akan memberi awak apa yang awak suka layan. Betul. Kan? Kadang-kadang macam mak kita tahu kita suka makan ayam masak kicap. Seminggu sekali makan ayam masak kicap. Kan? Tak boleh hari-hari yang melampau lah. Nanti bapak je pula marah. Kan? Tapi dia lebih kurang macam itulah. Algoritmanya begitu. Kan? Jadi saya nak tanya satu soalan jujur kepada kawan-kawan Fatin dengan Aiman ni. Adakah netizen Malaysia terlalu pesimis tentang negara mereka sendiri? Sebab kadang-kadang saya rasa kita sendiri yang paling cepat declare negara kita gagal. Ya. Kalau saya bagi jawapan jujur. Saya buang baju politik saya lah. Okay, saya kata saya buang baju politik, saya letak saya sebagai orang awam. Dan sudut sebagai orang awam YB Fatin, dia tak ada masalah sangat pun dari sudut pesimistik ataupun pandangan negatif tentang negara. Tapi selalu yang membakar benda-benda negatif ni adalah orang politik. Ini saya jujur. Bila saya pergi satu kawasan, ada setengah orang tahu saya ada baju politik, ada setengah tak tahu saya baju politik sebagainya. Bila saya pergi pada circle ataupun segmen yang tak kenal saya sebagai orang politik ataupun yang terlibat dalam politik, mereka selalunya bercakap bahawa kebaikan negara ini nampak yang jelas. Dari sudut dasarnya, dari sudut ekonominya, sudut ringgitnya. Sebab kawan-kawan saya ni, dia ada juga untuk bila mereka pergi luar negara untuk berniaga dan sebagainya, dia kata bahawa pandangan positif itu jelas. Tapi bila media sosial ni menjadi satu media peperangan, saya sebut media peperangan lah, oleh orang politik, menyebabkan semakin banyak konten negatif semakin baik untuk setengah pihak. Dan perkara itu digerak sangat agresif untuk mempengaruhi sentimen masyarakat secara umum. Dan itu yang saya risau, yang saya sebut awal ni. Media sosial tak dah menentukan adakah negara ini okey tak okey. Tapi jika kita biarkan dia bergerak secara negatif, dia akan pengaruhi orang awam merasakan bahawa negara ini berada di ambang kehancuran. Dan itu perkara yang saya selalu titik beratkan, bagaimana kita ingin memastikan bahawa mana-mana maklumat yang datang kat media sosial ini, rakyat mampu menilai dengan sendiri. Sebab untuk kita menerangkan kepada 30 juta orang, kita sebutlah 34 juta, tapi kita kata 20 juta lah. Kita ada limitasi kita. Tapi bila kita ada satu proses, kita sebut long term policy lah untuk memadaikan orang, penerangan itu tak perlu sebab orang mampu menilai. Dan itulah pandangan saya lah. Mungkin Fatih tambah sikit. Adakah netizen terlalu pesimis? Bagi saya dia mengikut individu ataupun kelas pendapatan seseorang itu sendiri. Kalau dari segi ekonomi dia rasa dia susah, maknanya dia rasa negara dia ni orang kata kurang lah, tak memuaskan hati dari segi prestasi ekonomi. Dan juga samalah politik pun, kalau dia pun mudah terikut-ikut dengan apa yang berlaku kat social media, memang dia akan pesimistik lah. Kalau dia boleh berfikiran dengan waras, dia boleh tengok data-data ekonomi, dia rajin membaca akhbar. So rasanya bagi dia semua tu dia akan bersifat optimis. Dia takkan ada fikir benda-benda negatif. Itu je lah. Baik. Okey. Kita tengok fakta sedikit. Malaysia merekodkan 426 bilion pelaburan pada 2025. Johor sahaja 110 bilion pelaburan. Pengangguran pula sekitar 3.1%. Ini bukan angka negara yang runtuh. Ini saya tengok sekelilingnya lagi rendah daripada ramai negara bila kita bandingkan. Kita boleh, siapa-siapa yang nak cek lepas ni boleh buka online dan cek ataupun tanya ChatGPT. Pelabur global tidak akan letak berbilion ringgit kalau negara ini tak stabil. Dan kalau kita nak kaitkan dengan topik sebelum ini, apa yang berlaku di Timur Tengah, apa yang berlaku di Eropah dengan Ukraine dan Rusia dan sebagainya, sebenarnya Asia Tenggara ni antara rantau yang paling tenang, paling stabil buat masa ini. Ya, betul. Kan? Betul. Okey, itu pertamalah. Jadi satu persoalan besar di sini ialah kenapa persepsi online sangat berbeza dengan data ekonomi. Adakah kita terlalu fokus pada kegagalan negara kita atau kekurangan negara kita atau kelemahan negara kita sampai kita tak nampak
apa benda kekuatan atau apa kemajuan yang sedang berlaku di depan mata kita sendiri, ataupun sebenarnya angka ekonomi ini tak mencerminkan realiti rakyat. Sebab orang cakap angka ni bagus, tapi kat bawah ni orang harian ni ada di lapangan, di jalanan ni, orang tak rasa 426 bilion. Bagi Fatin, satu mungkin dari segi komunikasi. Ya. Tak adalah kita nak kata kerajaan punya komunikasi ni tak berfungsi. Tapi mungkin satu algoritma rakyat tu sendiri macam mana? Adakah keluar konten-konten melibatkan data-data ni dekat social media diorang? Betul. Mungkin saya tambah sikit lah. Saya rasa saya pun tak nak defensi bila rakyat menyebutkan duit bila-bila datang tapi kami tak rasa. Dari sudut ekonomi, dia ada satu teori disebut sebagai multi layer segment. Saya lupa nama term dia. Maksud multi layer segment ni lah, atas cantik, bila sampai kat bawah tu banyak-banyak layer. Maksud di sini lah, bila harga barang tu patutnya murah, bila dia pergi dalam pasaran, ada beberapa orang dekat syarikat ataupun segmen-segmen korporat cuba untuk menaikkan harga tu lebih tinggi daripada harga sebenar. Dan ini perkara yang saya selalu bangkitkan sebelum kerajaan bandar ni ada, sebelum ini juga jam Datuk Seri Najib dan sebagainya. Isu kita kat Malaysia ni adalah pelaburan banyak naik. Tapi multiple layer ni menyebabkan bahawa setengah layer tu cuba mengambil keuntungan lebih. Yang menyebabkan rakyat paling bawah ni, peringkat paling bawah, pengguna lah, peringkat paling bawah ni tak merasakan apa yang disebut di peringkat atas. Sebab di tengah ni tak berlaku apa sepatutnya berlaku. Dan sebab itu saya selalu tekankan, dan ini kerajaan bandar selalu tekankan, tengah buat secara agresif lah, itu membuat pemantauan. Sekarang ni kita sedar bahawa sebenarnya ni kurang lah, tapi sekarang 2-3 tahun kita sedar bahawa KPDHP, Kementerian Perdagangan Dalam Negeri dan yang pokok kuasa dia lah, pokok kuasa dia ambush beberapa kedai yang letak harga barang yang melampau tinggi, ataupun sorok minyak paket sebagainya, ataupun harga subsidi, patut harga subsidi letak harga lebih tinggi dan sebagainya. Sebab kita tahu di tengah ni tak berlaku apa yang sepatutnya berlaku. Itu pertama. Yang kedua, kita sedar sekarang bermula 1 Mac ni sebenarnya bising di peringkat bawah bahawa minyak paket ni dibeli oleh warga asing. Betul. Tapi kerajaan tak defensif. Kerajaan buat satu dasar bahawa 1 Mac ni, mana orang yang nak beli minyak paket ni kena scan. Saya lupa apa apps tu, tapi scan. Saya nampak di Giant dan Aeon seperti ni. Scan untuk baru boleh beli. Ini dasar yang kita cuba nak gerakkan, bahawa menjadi kerajaan, kadang-kadang kita perlu defensif, jangan terlalu defensif. Ini penting. Ada perkara yang dibangkitkan oleh rakyat yang kita rasa bahawa bukan silap kita, tapi sistem dia begitu. Dan kita perlu perkemaskan. Itu benda pentingnya. Dan saya pun itu saja sebab saya rasa panjang sangat. Mungkin Babi nak tambah sikit. Okey, baik. Ia masalah persepsi. Yes. Kan, ada masalah persepsi. Kadang-kadang ni ada orang ni sebenarnya gaji dia M40 tapi dia rasa dia B40. Jadi kalau dia rasa dia B40, dia B40 lah. Kan ada orang tu dia macam gitulah. Dia masalah persepsi itu pertama. Keduanya masalah dengan media ni, dia memang apa yang negatif tu dapat lebih perhatian. Of course. Kan kalau kita tengok media tradisional, iaitu media cetak, media televisyen dan sebagainya, dia ada satu pepatah ni dalam industri tersebut, dia kata if it bleeds it leads. Jadi kalau berita tu ada berkisar tentang darah, kita buka muka depan atau kita buka program berita kita dengan benda tu. Kan, dan dalam media sosial pula adalah satu petua, katanya if it enrages it engages. Maknanya kalau sesuatu tu membuat marah, memang lagi ramai orang akan layan, memang akan viral. Dan kita tengok sekarang ni ada satu jenis pemasaran baru, di mana pemasaran tu berdasarkan buat orang marah atau buat orang takut. Ada influencer kat Malaysia ni, mereka memang menggunakan cara ini. Dan namanya outrage marketing. Outrage ni marah. Pemasaran menggunakan perasaan amarah. Yang jerit-jerit bagai. Yang jerit-jerit, cuba kontroversi, marah pesaing, maki-maki pesaing. Kan kita tahu ada usahawan di Malaysia ni memang dia gunakan cara tu. Untuk memasarkan, untuk dapatkan perhatian dia. Kan jadi begitulah kan. Tapi kita nak tanya balik juga ni. Kan persoalan besarnya ialah siapa yang patut menentukan cerita tentang Malaysia? Netizen, ahli politik,
ataupun media, ataupun kita semua merupakan pemegang taruh, dan kita kembali pada satu benda yang simple, fakta dan realiti, tapi kita jangan tolak tepi isu persepsi ni sebenarnya. Saya nak minta pendapat masing-masing ni. Ya, Fatin? Siapa yang patut menentukan cerita tentang Malaysia? Kenapa perlu ada yang menentukan? Itulah dia kan. Itu persoalannya. Dia bukan ke cerita itu akan orang kata terbentuk daripada isu-isu semasa. Betul. Jadi di situ bermulanya perdebatan antara orang politik dengan antara orang netizen. So bagi saya dia macam orang kata pasaran lah, demand and supply, dia berlaku secara semula jadi. So sama jugalah apa yang berlaku dekat social media. Faham. Dan kalau saya tambah sikit, ni sudut demokrasi lah. Setiap rakyat ada hak untuk menyuarakan sesuatu. Itu pertama. Tapi setiap rakyat juga perlu ambil tanggungjawab tentang apa yang disuarakan. Okay. Perkara apa yang saya nak tekan dengan ayat saya sebelum ni adalah bahawa bagi saya masyarakat sivil boleh mengeluarkan pandangan. Tapi pandangan itu perlu diambil tanggungjawab juga jika berlaku fitnah. Ini perkara penting yang saya rasa kurang diperkasakan di peringkat masyarakat sivil. Semua orang merasakan bahawa dia boleh sebarkan apa-apa disebarkan. Tapi tak ada orang cuba untuk juga tekankan bahawa sebaran kau bagi ni, if ada usul fitnah yang tidak benar, kau perlu ambil tanggungjawab secara jelas. Itu perkara penting yang orang kurang faham. Itu saja mesej saya untuk perkara ni. Okey, artikel ini menutup dengan satu ayat yang menarik. Saya rasa kita semua boleh setuju. Yang tak nak setuju pun dipersilakan. Malaysia bukan negara sempurna. Tetapi Malaysia juga bukan negara yang gagal ataupun runtuh. Ini negara yang sedang cuba bangkit dan seterusnya terbang tinggi. Persoalannya ialah adakah kita nampak usaha diri kita, usaha komuniti kita, usaha daerah kita, usaha negeri kita, usaha negara kita sebagai satu persatuan, atau kita telah hilang, tenggelam dalam bunyi bising yang lebih cenderung kepada negatif dalam media sosial. Tepuk dada, tanya selera. Fatin.